Kalau nak minta sedekah, isilah borang. Isi dalam borang dalam internet. Setahu ambo, kutip sedekah rumah ke rumah ataupun kedai ke kedai memang tak boleh. Lepas tu orang minta sedekah ni pun rasanya dalam Islam pun tak boleh. Tapi kalau kita pergi ke pejabat agama ko atau mendapat kebenaran ko, hak tu tak apalah. Lepas tu dia kira lagu mana tu lah orang minta sedekah kira kan.